Nasi ayam Mak Neelofa RM26. Kita nak tengok harga dia RM26 sebab kesedapan dia ke? Atau kualiti dia ke? Atau sebab dia cok brand Mak Neelofa? Aku tidak dibayar, tapi ini adalah nasi ayam yang paling sedap aku pernah makan. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Faris WHB, apabila individu ini mereview produk makanan nasi ayam berharga RM26 yang dijual ibu kepada selebriti Neelofa, iaitu nasi ayam Mama Tini yang tular baru-baru ini. Menerusi video berdurasi 2 minit 15 saat itu, TikTokers ini mendedahkan nasi ayam Mama Tini tersebut sangat-sangat memenuhi selera beliau dan berhasrat untuk membelinya lagi pada masa akan datang walaupun harganya boleh dikatakan agak mahal. Apa suruh korang bukan Mak Neelofa? Kenapa tak boleh jual nasi ayam RM26? Korang mak orang lain boleh jual RM6 je. Ini korang kena order through WhatsApp dia. Tapi nombor dia tu korang carilah sendiri. I'm not here to promote dorang punya nasi ayam ni. Korang tak masa pick up tadi. Apa sampai rumah dia, aku dengar bunyi ketawa macam ketawa Little Miss Hyde. Tahu kan bunyi dia macam mana yang nyaring tu kan? So kat situ aku dah tahu, okay, aku dekat rumah yang betul. Dia punya sambal ni kan nampak lain. Dia nampak macam Thai punya sambal. Bukan macam sambal nasi ayam biasa tu. Kita rasa dia punya sup dulu. Tengok sedap ke tak Dia punya sup ni you get that strong chicken aroma. Cuma I feel like there's something missing. Macam ada rasa yang tak cukup sikit. Tapi okey lah dekat masih. Sambal pula. Sumpah cili ni sedap gila. Betul lah aku cakap. Instead of rasa macam the normal sambal nasi ayam, dia ada unsur-unsur Thai. Dia macam lagi berasa, lagi pekat, masam-masam. Dan sambal dia macam agak pedas tu juga. Okay, kicap dia pun sedap juga. Kicap dia pun pekat dan kuat rasa dia. Like most of the nasi ayam yang aku makan, dia punya kicap macam cair tau. Tapi this one memang pekat. Kita tengok ayam dia pula macam mana. Ayam dia macam tak betul-betul juicy lah. Ayam dia normal je tapi sedap. Dia ada rasa kicap sikit. What if we eat everything together? Aku janji aku buka enable tapi memang sedap. Tak tahu lah korang faham ke tak kalau aku cakap macam ni. Tapi nasi ni dia tak rasa homey. It tastes more like a commercial punya nasi ayam. So dia tak rasa macam nasi ayam yang mak-mak kita masak lah. Memang rasa macam nasi ayam yang jual dekat kedai. So in a sense you can taste the RM26 in this. Tapi serius sedap. I love dia punya kicap dengan sambal ni. Dua-dua rasa kuat tau. So when you eat everything together, memang cukup rasa. Like it's packed with flavors. Aku dah rasa the top rated nasi ayam. Macam nasi ayam Cimeng, nasi ayam Canton Boy. Honestly, jujur lah, 100% jujur. Tak bias ke apa. Bagi aku ini paling sedap. Punya sambal ni macam agak pekat. It's fair that diorang kasih sikit je. Kalau makan korang letak sikit je pun memang dah terasa kuat dari sambal ni. Kalau tak banyak-banyak, dia akan macam overpowering sikit. Because aku berharap untuk nasi ni tak sedap. So aku boleh cakap tak sedap. Takut nanti korang fikir aku ni enabler. Tapi memang itulah hakikatnya nasi ni memang sedap. Honestly, RM26 berbaloi ke tak, itu korang decide sendiri. But if we're talking about the taste, ini memang betul-betul sedap. Aku rasa aku akan teringat-ingat yang nak beli lagi walaupun harga dia RM26. So would I recommend? Yes. How do you know what's good for me? That's my opinion! Subscribe with notifications on.